Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Muhammad Syafiq Nazri bin Muhammad Nizam, wartawan TV Perkasa. Salam hormat buat semua penonton TV Perkasa, saluran rasmi TV PSS SMK Pekalan. Hari ini kita akan membawakan satu liputan istimewa mengenai Majlis Watikah Kepimpinan Murid Sesi 2025 di tapak Perhimpunan SMK Pekalan. Untuk mereka yang menerima tausiah sebentar tadi, bakat dan juga keterampilan sebagai pimpinan untuk sama-sama kita memajukan sekolah. Yang dihormati Tuan Karya Suwihi bin Mat Ali, Pengetua SMK Pekalan, Puan Raziarah Setiashi, CC1. Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang telah dilantik. Kami, Barisan Pemimpin SMK Pekalan Ipoh tahun 2025 berikrar akan komited terhadap amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Baiklah, bersama saya sekarang ialah Nur Alia Kristina yang baru saja menerima watikah praktikan sebagai jawatan Ketua Pengawas Sekolah. Akak boleh tak kongsi perasaan akak setelah dilantik ke jawatan sebagai Ketua Pengawas Sekolah? Selepas saya dilantik, saya berasa amat bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah, dan saya nak berterima kasih kepada cikgu-cikgu yang selalu bantu saya dalam meyakinkan diri saya yang saya boleh pegang jawatan seperti ini. Dan lagi satu, sebagai Ketua Pengawas Sekolah, apakah harapan akak dalam menjalankan tugas pada tahun ini? Pada tahun ini, saya berharap semua pengawas boleh bekerjasama dengan saya dengan baik, dapat memastikan semua murid-murid ikut peraturan sekolah dan membanggakan cikgu-cikgu di sekolah SMK Pekalan pada tahun ini. Kita juga berkesempatan untuk mendapatkan sedikit pandangan daripada pihak pentadbir sekolah. Bersama kita Pengetua SMK Pekalan, Tuan Karya Suwihi bin Mat Ali. Tuan, apakah harapan pihak sekolah terhadap kepimpinan murid sesi ini? Pertama, saya ucapkan tahniah kepada semua barisan kepimpinan yang baru dilantik, dan harapan pihak sekolah sesuai semestinya tinggi, iaitu kita mengharapkan mereka dapat melaksanakan tugas, membantu sekolah untuk menaikkan imej dan menjadi role model kepada semua pelajar yang lain. Terima kasih Tuan, semoga kepimpinan murid tahun ini dapat menjalankan dengan amanah dengan penuh dedikasi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan meningkatkan dan melonjakkan nama sekolah di peringkat yang lebih tinggi. Dengan itu, berakhirlah liputan khas Majlis Watikah Kepimpinan Sesi 2025. Tahniah kepada semua pemimpin yang telah dilantik. Semoga anda menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan yang lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton di channel TV Perkasa. Kita jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.